kadang-kadang. Tapi dia tahu. Dia terkali. Dia tak apa, bagi semangat. Tapi cakap ana dan enta. Baguslah. Tapi itu bukanlah mewakili maksudnya kita dapat pahala lebih pasal kita cakap ana dan enta. Itu soal bahasa. Tapi kalau bahasa itu dianggap bahasa yang baik, lunak, tak apalah kita cakap ana enta. Tapi bahasa kadang-kadang agama ni ajak ada sopan. Kita cakap dengan berbahasa. Arab betul lah, anta tu kamu. Boleh juga kita kata anta kepada orang yang lebih tua ataupun lebih pangkat, anta. Tapi bahasa seketui enta macam tu, dia jadi macam kasar. Ya. Ada bahasa sopan Arab siyadatukum, fadilatukum. Tapi artinya tak apalah kita berlatih bahasa. Tapi kita kena tahu juga bukan bahasa. Setengah orang dia tak tahuan, dia jumpa kita. Dia nak ajuk bahasa utara. Hang apa abang ustaz? Perkataan hang tu betul lah kau. Tapi hang pada bahasa kita ni kasar. Bukan orang duk cakap hang tak tahuan orang ni tu. Tiga hari kan. Sebab itu kalau agak tak apa tahu bahasa orang tak usah duk ajuk kan. Jadi ana engkau tu baguslah. Balik pada ayat. La tad'u ala anfusikum. Jangan kamu doa supaya kena bala ataupun doa tak elok pada diri kamu. Wala ala auladikum. Jangan pada anak-anak kamu. Wala ala amwalikum. Jangan pada harta benda kamu. Kita sebab tu orang ajak macam mana pun mulut kena ada lesen. Kita sakit, orang tua yang sakit tu. Aku ni pun tak boleh mampu buang tahu. Oh. Gerah kan. Sakit menusah orang dia. Dia tu nak marah kat anak dia. Tapi dia kata kat diri dia, tak boleh. Nabi tak boleh. Ataupun kita kepada anak kita, pergi jahanam melingkup, mampu buang, kita kata kat anak kita. Dan ramai orang, tuan ramai mengaji sunnah ni tak maki ya. Tu maki bini. Kataan berat-berat kat bini. Tak guna seduit. Bini dia hari itu ni dia minang pun 56,000 lah. Hari ni dia habaq seduit tak guna. Harta benda kita, harta kenderaan kita, apa-apa kita jangan jahanam, rampih wang, kita jangan. Kita sabar, masya-Allah, astagfirullahalazim. Tak apa. Jangan duk biwak kelak buat jahanam orang benar melingkup mah aku. Jangan. La tuwafiqu minallahi sa'ah. Jangan sampai nanti bertepatan pada satu saat doa itu dengan apa yang Allah mustajabkan. Fayus'alu fiha ata'an, dia minta satu benda, fayastajibu lakum, maka diminta pada waktu satu benda lalu dimustajabkan untuk kamu. Kata masa tu Allah buka pintu langit dia untuk terima doa. Kita pun kata jahanamlah aku, jahanam, geram. Mustajab. Kita kata tu kata Nabi, jahanam sungguh dah. Kita kata ke anak kita, jahanam. Dan bila kita bilang ngaji, kita diajak cakap yang santun. Sebab tu penceramah ni jangan pergi maki orang, untuk penceramah macam maki orang. Bapak pun santun. Orang mungkin marah pada anak, tapi kita tak guna bahasa yang huduh. Orang tak guna maki anak dengan binatang. Kata kat anak, weh setan. Orang tak kata ni. Kebau lembu, orang tak kata kat anak. Tapi sangat kata awak melampau sangat ni, awak tak dengar cakap ni. Dan itu memberikan
melambangkan diri kita. Orang yang cepat maki orang. Nabi larang. Lepas tu dia, awaklah anak aku tak hormat kat aku. Kita duk maki dah. Sehingga orang maki orang ni sampai dia tak sedar. Dia boleh kata kat dia, anak haram. Sungguh orang ni. Dia haram. Setelah anak dah jadi anak haram. Dia boleh kata kat anak dia, ni hudul ni, budak orang utara, anak haram jadah. Benda tu balik kat dia. Ini mengaji, kita dah main mengaji. Jangan buat tolak. Jangan buat tolak. Imprison kita punya hidup. Penjarakan dia. Hatta kita tak terbiasa manusia. Bila dia jadi ustaz dan bila dia ceramah. Bila dia nak ceramah, dia buat keluar benda-benda hudung. Menunjukkan tu bahasa dia. Orang terang mana marah pun habis sangat. Bila dia buat keluar bahasa hudung, dia maki. Dan ada juga orang syok bila penceramah tu maki. Dia tahu yang ni tak cerai. Oh kacau. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر دعاء رواه مسلم. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling dekat antara hamba dan Tuhannya ketika dia sujud, maka banyakkanlah doa ketika sujud. Hari itu kita telah huraikan hadis ini. Banyakkan doa. Dia kata tak tahu nak doa dalam syarak. Doa dalam bahasa kita boleh. Ada orang kata tak, dulu majlis fatwa boleh bincang bila saya kata boleh. Ada sebahagian ahli fatwa kata tak boleh. Dia bawa keluarlah fatwa Syekh bin Baz apa semua. Sebab dia kata hendaklah doa dalam bahasa Arab. Saya kata cuba baca dia tulis Rabi. Dia kata doa mesti dalam bahasa Arab dalam solat. Melainkan hamba Allah tu tak boleh bahasa Arab. Dia hendaklah belajar bahasa Arab dan bila dia boleh bahasa Arab dia doa dalam bahasa Arab. Kita kira makcik ni duk belajar. Dia nak habaq dalam doa bukan senang. Ya Allah ya Tuhanku, suamiku ni melampau sungguh, selalu duk maki aku. Tolonglah bagilah dia ni sebut lidah dia jadi elok sikit duk maki orang. Nak sebut yang tu belajar bahasa Arab. Kalau kita tanya ustaz bahasa Arab sekolah menengah tu reka tak habis 3 hari. Kau mesti dah cakap Arab tak apalah kan. Tambah dia baru lebih belajar daraba yadribu. Lambat lagi nak boleh matang macam tu. Habis tu kalau nak boleh doa hak tu, kalau nak dalam bahasa Arab tu pun nak pergi kelas punting-punting 3-40 kali kena penampak lah. Tanya saya kata doa lah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Bukan kita kerja dengan orang lain, kita doa kat dia, dia suruh doa. Tapi tak payahlah angkat suruh kau buat doa dengan kadar Allah Ta'ala maha mendengar. Kau kacau masa semayang fardu, orang lain dengar sekali dia komplain, tengah malam kita bangkit, kita sujud, kita boleh doa. Tunggu boleh bahasa Arab. Sebahagian kata mesti doa yang maksud. Doa apa saja hamba dengan Allah Ta'ala. Dia doa. Maha suci Allah Ta'ala. Aku tolak doa hang pasal hang tak erti bahasa Arab. Maha suci Tuhan. Maha suci Tuhan.